Dia angguk perlahan, tak pandang aku, tak senyum. Pintu ditutup, kereta aku bergerak. Bau kemenyan makin kuat bila kereta semakin laju. Seolah-olah ada colok yang menyala di tempat duduk belakang. Aku pandang cermin tengah. Dia duduk tegak, tangan di paha. Congsam merah tu kelihatan basah di beberapa bahagian, seperti baru dicelup air atau darah yang sudah kering. "Awak nak saya buka aircon lebih kuat?" aku tanya. Dia tak jawab. Tiba-tiba aku dengar suara perlahan rapat di belakang kepala aku. Sejuk. Aku terkejut. Aku genggam steering kuat-kuat. "Awak okey?" Suara aku bergetar. "Aku jatuh." Aku terus brake sedikit. "Jatuh?" aku ulang. Dia angkat muka. Dalam cermin aku nampak jelas. Matanya hitam kosong. Lehernya ada kesan lebam jari. Di dahi darah kering merekah. Dan yang paling buat aku hampir menjerit, bayang dalam cermin tu tak berkelip. Radio berbunyi statik. Lampu jalan berkelip. Bau kemenyan kini bercampur bau busuk besi. Bau darah lama.